Zainab, Salamah, habis di kelas. Faham ke? Dia cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kacau dia pengajaran. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ini kita akan teruskan lagi siri daurah online fiqh puasa kita pada siri yang ke-14 dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas kesempatan masa. Barangkali mungkin ini kelas terakhir lah, wallahu alam, tak tahu kalau kita ada kesempatan lagi nak buat esok. Kalau takut-takut lusa dah puasa, esok dah tarawih lah. Tapi kalau esok nak buat juga, mungkin saya boleh buat sekitar waktu pagi esok, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, pagi esok kita cuba buat, tengok kalau kata ada lagi topik yang kita boleh cover untuk apa ni, untuk kitab, bacaan kitab kita ni lah, insyaAllah. Tengok mana yang kita sempat pada malam ni ya. Baik, kita berhenti hari itu masih lagi pada perbahasan ataupun perbincangan seputar berkait dengan solat witir, dan kita berhenti setakat perbahasannya berkenaan dengan waktu solat witir. Baik, apa waktu solat witir? Bila waktu nak buat solat witir ni? Kadang-kadang orang keliru, dia ingat nak buat solat witir ni kena tunggu penghujung malam, kan? Jadi kita tengok betul ke tak betul pemahaman seperti itu. Baik, waktu solat witir, sesungguhnya waktu solat witir waktu solat witir adalah di antara solat isyak sampai terbit fajar. Berdasarkan hadis riwayat Kharijah bin Huzaifah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qad amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humrin ni'am وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menambah bagi kamu satu solat yang lebih bernilai daripada harta yang mahal, iaitu solat witir. Dijadikan untuk kamu maksudnya di antara isyak sampai terbit fajar. Jadi maksudnya daripada hadis ini jelas menyatakan waktu solat witir ini ialah waktu isyak sampai terbit fajar. Maknanya sampai subuh. Isyak sampai subuh lah adalah waktu untuk kita solat witir. Sekiranya seorang menghimpunkan solat isyak bersama solat maghrib dengan cara jamak takdim, dibolehkan baginya mendirikan solat witir sekalipun waktu isyak belum bermula. Ini untuk orang yang dah solat isyak. Pasal apa? Pasal dalam hadis ni Nabi sebut isyak, solat isyak. Jadi kalau orang tu dia semayang jamak takdim di antara solat maghrib dengan isyak, maka selepas dia solat jamak takdim tu, dia boleh terus untuk solat witir kalau dia nak solat witir. Bermakna tak perlu tunggu masuk waktu isyak pun dia dah boleh solat witir. Jadi itu waktu untuk solat witir. Bermaksud tak perlu tunggu pun sampai hujung malam. Maksudnya tak perlu tunggu sampai sebelum subuh ke, tidak. Lepas solat isyak tu kita dah boleh dah semayang witir. Ini masalah orang kita ni, dia ingat solat witir tu kena tunggu sampai hujung malam ataupun sampai sebelum subuh. Tidak. Maknanya kita ada ruang, kesempatan untuk kita solat witir selepas isyak. Lepas isyak tu solatlah witir, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Kerana ganjarannya sangat banyak.
Rasulullah sangat menekankan umat dia supaya jaga solat witir. Walaupun solat tu tidak wajib, tetapi Rasulullah banyak dalam hadis-hadis Rasulullah suruh kita ni jaga semayang witir. Antara kelebihan semayang witir ni, kalau kita semayang witir, seolah-olah kita telah solat sepanjang malam. Bayangkan. Kita ni duduk baring tertidur je, tapi sebab kita dah solat witir, Allah kira hari tu seolah-olah dia telah solat sepanjang malam. Walaupun kita hanya solat satu rakaat sekurang-kurangnya solat witir. Tapi kalau buat lebih lagi bagus ya. Ini nak ceritanya apa ni, kelebihan solat witir itu sangat besar dan sangat banyak, sehingga Rasulullah tekankan supaya kita jaga solat witir. Tapi tak adalah sampai tinggal dia jadi berdosa, sebab kita dah baca hadis sebelum ni, Nabi SAW cerita solat fardu yang diwajibkan hanya 5 waktu saja. Cuma solat witir ni antara solat yang sangat Nabi SAW tekankan untuk kita jaga dalam hidup kita. Disunatkan membuat solat witir di akhir solat tahajud dan solat malam. Ini sunat ya. Sekiranya seorang tidak solat tahajud, maka lebih utama baginya solat witir selepas solat sunat isyak. Berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir thumma liyarqud wa man wathiqa bi qiyamin min al-laili falyutir min akhirih." Sesiapa di kalangan kamu bimbang tidak akan bangun di akhir malam, maka hendaklah dia solat witir kemudian baru tidur. Dan siapa yang yakin akan bangun tengah malam, maka hendaklah dia solat witir di hujung malam. Jadi nak cerita, boleh untuk kita semayang witir ni sebelum bangun malam. Sebelum bangun malam boleh. Lepas isyak tu terus semayang witir pun tak ada masalah. Tapi kalau dia ni ada kemampuan untuk jaga malam dan sebagainya, jadi tak ada apa, sunatnya kita lewatkan witir. Witir selepas kita semayang tahajud dan bangun malam sebelum daripada subuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran." Jadi kalau solat witir adalah solat kamu yang terakhir di waktu malam witir. Ini nak cerita sunat untuk kita lewatkan solat sunat witir. Riwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Sunat lewatkan tu maksudnya sampai hujung lah. Maknanya kita lepas kita sembahyang tahajud, lepas kita sembahyang taubat, lepas kita sembahyang hajat, lepas kita sembahyang sunat tasbih dan sebagainya, lepas kita sembahyang malam bangun daripada tidur kita tu, jadikan yang terakhirnya ialah sembahyang sunat witir. Sebagai sunat kepada kita untuk kita laksanakan solat witir tu last sekali. Kemudian apa lagi? Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta sawmi thalathati ayyam min kulli shahr wa salati ad-duha wa naumin 'al witr." Kekasihku, yakni Nabi SAW, berpesan kepadaku 3 amalan yang aku tidak akan tinggalkan sehingga aku mati, iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, solat duha dan tidur setelah solat witir. Apabila seorang telah selesai solat witir, kemudian dia mahu solat tahajud pula ataupun solat malam, maka dia dibenarkan melakukannya tanpa sebarang larangan dan dia tidak perlu mengulangi solat witir. Berpandukan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah ditanya mengenai solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, "Kunna nu'iddu lahu siwakah wa tahurahu fayab'athuhu Allah ma syaa an yab'athah min al-lail fayatasawwak wa yatawadda wa yusalli 9 rak'atin la yajlisu fiha illa fi الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينحض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد." Kami menyediakan kayu sugi dan air untuk wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada bila-bila masa yang baginda sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, baginda sallallahu alaihi wasallam bersugi dan mengambil wuduk, dan baginda sallallahu alaihi wasallam solat 9 rakaat tanpa duduk, melainkan pada rakaat yang ke-8 baginda sallallahu alaihi wasallam berzikir, bertahmid, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit tanpa memberi salam. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu meneruskan rakaat yang ke-9. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk lagi seraya berzikir, bertahmid, berdoa kepada Allah, lalu memberi salam yang dapat didengari oleh kami semua.
Selepas itu Nabi SAW solat 2 rakaat selepas memberi salam dalam keadaan duduk. Hadis ini menunjukkan kemungkinan Rasulullah SAW mendirikan 2 solat rakaat selepas witir dan menjelaskan kebolehan solat sunat selepas witir. Baik, jadi ini cerita hadis. Nabi SAW semayang 9 rakaat. Maknanya 9 ni witir lah kan. Kita cerita dah. Witir ni mesti dalam keadaan ganjil. Ganjil ni nombor-nombor yang ganjil. 1, 3, 5, 9 dan sebagainya. Nabi 9 ni, Nabi 98, kemudian 1 rakaat sebagai witir. Lepas tu, lepas habis tu, dalam hadis ni, Sayyidatina Aisyah cerita, Rasulullah SAW bangun pula semayang 2 rakaat. Maknanya Rasulullah boleh. Rasulullah telah tunjukkan kepada kita, boleh untuk kita solat sunat selepas daripada solat witir. Jadi dia menjawab persoalan yang kita telah bahaskan pada kelas kita yang lalu, di mana bila kita dah semayang ikut imam ni, semayang tarawih ikut imam dalam bulan Ramadan nanti, adakah kita nak semayang ikut imam ataupun kita nak simpan kita punya witir tu kejap lagi? Maknanya kita tak semayang dah ikut imam. Jawapannya ikut imam. Sebab ada kelebihan yang khusus yang Nabi SAW nyatakan, kalau kita semayang sampai imam tu berpisah daripada tempat semayang dia, yakni kita ikut semayang tarawih dekat masjid tu sampai hujung akhir imam tu semayang, sampai imam bersurai, kita pun bersurai, maka dicatat pada kita seolah-olah kita telah semayang sepanjang malam tersebut. Jadi ni kelebihannya sangat besar yang tak sepatutnya kita tinggalkan. Maka dalam kita nak menghadapi bulan Ramadan nanti ni, pilihlah masjid yang semayang 8 kalau kita mampu semayang 8. Tapi kalau kita nak seronok semayang 20, mampu semayang 20, pergilah masjid yang semayang 20. Sebab apa? Sebab saya nak suruh kita ni duduk semayang dengan imam sampai habis semayang tarawih tersebut. Jangan kita dekat masjid 20 kita semayang 8. Lepas tu habis 8 kita pun bangkit tinggal. Tak dapatlah kelebihan yang Nabi SAW kata, siapa yang tunggu sampai imam berpisah, sampai imam bersurai, maka dia dapat kelebihan seolah-olah dibangun sepanjang malam tersebut. Rugi ya, rugi. Jadi bagi menjawab persoalan macam mana kita nak simpan ke tak simpan witir, jawapannya tak payah simpan witir kita. Semayang saja ikut imam, semayang saja sampai imam habis semayang witir sekalipun semayang. Jadi kalau kita bangun nak semayang tahajud, nak semayang taubat, nak semayang tasbih, nak semayang apa saja dalam waktu tahajud kita sebelum sahur, maka semayanglah. Tapi tak perlu kita ulang balik semayang witir kita. Sebab ditunjukkan daripada hadis yang kita baca tadi, boleh untuk kita semayang sunat walaupun setelah kita semayang witir. Tidak ada masalah. Cuma tak perlu kita nak mengulang semayang witir kita sebagai penutup. Jadi itu perkara penting yang kita kena ambil daripada hadis ini. Baik, galakan melewatkan solat witir. Sesungguhnya solat sunat yang ditetapkan, masa yang paling ditutup adalah solat sunat subuh dan solat witir. Ini kerana solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah adalah sunat rawatib yang mengikut solat fardu. Dan solat rawatib yang paling utama adalah solat sunat subuh yang dilakukan witir sebelumnya. Tetapi witir adalah lebih utama daripada solat sunat subuh berdasarkan hadis riwayat Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu dari ayahnya, dari datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah amarakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am wa hiya al-witr." Sungguhnya Allah telah mensyaratkan kamu dengan satu solat yang lebih baik daripada unta yang berwarna merah, tunggangan yang mahal, iaitu solat witir. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Di solat witir ada satu hak yang perlu ditunaikan oleh setiap muslim. Ini kerana solat sunat subuh telah disepakati oleh fuqaha semua mazhab bahawa hukum wajib. Kat mana tadi berhenti? Boleh respon balik tak? Hello? Boleh dengar ke? Boleh. Tadi berhenti kat mana? Dengar hukum je, buka-buka dengar hukum. Hukum ya. Jadi nak cerita antara hukum. Hadis yang dicerita pada kita tadi, nak cerita di antara dua hukum.
Kita cerita dah tadi waktu solat witir. Bila waktu solat witir? Antara isyak sampai subuh. Jadi kalaulah masuk subuh sekalipun, kita ni tak semayang witir lagi ni. Kita tak semayang witir, dah azan subuh. Jadi nak buat 2 rakaat sebelum subuh ke ataupun nak buat semayang witir. Jadi ulama kata dalam kitab ni mendahulukan supaya kita buat witir. Witir lebih utama daripada semayang subuh. Bukan semayang subuh. Semayang 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun 2 rakaat sebelum subuh kita belajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi sebab semayang witir ni banyak sangat hadis-hadis yang Nabi SAW sangat tekankan. Sehingga ada mazhab yang mengatakan solat witir ni wajib. Wajib untuk buat. Walaupun dia bukan semayang fardu, tapi wajib untuk buat. Jadi menunjukkan dalil-dalil yang Nabi SAW sangat tekan-tekankan umat dia buat, tapi dia bukan solat fardu, banyak. Melebihi daripada solat sunat rawatib. Jadi kalaulah di antara semayang sunat sebelum subuh dengan semayang witir bertembung, kita bangun lewat kan, bangun memang orang azan subuh. Jadi nak semayang dua-dua takut tak sempat, takut kita tak sempat jemaah. Jadi di antara semayang witir dengan semayang sunat sebelum subuh, maka dalam buku ini mentarjihkan ataupun memilih pendapat bahawasanya kita buat semayang witir berbanding kita semayang solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau boleh buat dua-dua, alhamdulillah yang terbaik. Tapi kalau kata nak pilih di antara keafdalan ataupun di antara kelebihan di antara dua ini, ulama kata lebih afdal buat semayang witir berbanding 2 rakaat sebelum subuh qabliyah, sebabnya tuntutan ataupun suruhan galakan kepada solat sunat witir ni dah macam nak wajib dah, tapi dia tidak wajib di sisi Syafi'i. Cuma bila kelebihannya sangat banyak berbanding dengan semayang sunat qabliyah sebelum subuh ni, kalau nak banding antara dua tu lebih banyak semayang witir lah. Lebih banyak semayang witir. Jadi boleh kita amalkan lepas pada ni. Kalau kita lepas semayang isyak je, jaga terus semayang witir. Terus je semayang witir. Daripada kita terlajak kan. Bila terlajak, susah pula di antara nak buat 2 rakaat sebelum subuh ke ataupun semayang witir, jadi bertembung pula. Alangkah baik kalau kita boleh buat dua-dua. Jadi jangan duk banyak fikir. Lepas semayang isyak tu terus je semayang witir. Lepas tu subuh kita boleh buat untuk 2 rakaat sebelum subuh. Dapat dua-dua. Satu dapat unta merah, satu lagi dapat dunia, lebih baik dunia daripada seisinya. Dapat dua-dua. Baik, selesai bab yang keempat berkait dengan solat witir. Kita masuk pada bab yang kelima, Lailatul Qadar. Juga berkait dengan bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Kita tutup perbincangan mengenai ibadah khusus Ramadan dengan perbincangan mencari Lailatul Qadar. Sementara ia merupakan perkara yang amat dititik beratkan. Benda yang hanya ada pada bulan Ramadan iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang mempunyai banyak kelebihan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Lailatul Qadar ni, saya nak kongsi sikit. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar? Ulama membahaskan, ada yang mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar ini, sahabat-sahabat dan rahmat Allah sekalian. Nama Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar sebab pada malam itu berubahnya takdir seseorang di atas doa yang seseorang itu panjatkan pada malam tersebut. Sebab itu malam yang mustajab doa. Kita doa apa saja, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan. Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan dengan doa tersebut. Batu disebut malam Lailatul Qadar, malam yang berubahnya takdir seorang manusia. Kalau seorang manusia itu ditakdirkan dalam hidupnya banyak amalan-amalan yang buruk, yang jahat, pada malam itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dia.
dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah engkau maha pengampun, maka engkau suka mengampun, maka engkau ampunkanlah aku. Maka pada malam itu takdirnya berubah daripada menjadi ahli maksiat, orang yang dimurkai Allah, Allah ampunkan dan Allah kasih pada dia. Pada malam itu kalau dia minta supaya dipanjangkan umur, Allah boleh makbulkan supaya umurnya panjang. Berubah takdir dia. Kalau malam itu dia minta supaya Allah murahkan rezeki dia, malam itu Allah mustajabkan. Kalau Allah mustajabkan doanya, maka malam itu berubah takdir rezekinya. Maka ini dia sebut. Sebab apa malam tu diberi nama malam Lailatul Qadar. Malam berubahnya takdir manusia. Tu malam Al-Qadar. Baik, mencari Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada padanya Lailatul Qadar. Ni nak cerita malam yang paling terbaik sepanjang tahun. Kalau ada 1000 bulan, 1000 tahun yang dalamnya tidak ada Lailatul Qadar, satu malam ini lebih baik daripada 1000 tersebut. Tu nak cerita kelebihan 1000 bulan. Kelebihan 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar, hanya dengan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kelebihan dan kemuliaan. Dinamakan Lailatul Qadar kerana kelebihannya dan hebat kemuliaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya dituliskan oleh para malaikat apa yang dikerjakan oleh seorang sepanjang tahun itu, dan dijelaskan tentang apa yang berlaku kepada mereka pada malam itu, tentang rezeki, ajal, maut dan sebagainya di sepanjang tahun itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melakukan kerja dan tanggungjawab mereka dan apa yang telah ditakdirkan kepada mereka. Ini yang itu sebut tadi. Bagaimana pada malam Lailatul Qadar tersebut ditulis takdir seseorang manusia tersebut. Lailatul Qadar akan berkekalan wujud hingga hari kiamat. Disunatkan untuk mencarinya dan menghidupkan malamnya. Bahkan sunat berijtihad untuk mengetahuinya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan man qama Ramadan ni, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Silap ni. Hendaklah dicari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam terakhir. Ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan fi kulli witr. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hari, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam yang ganjil. Maka saranan untuk kita mencari malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir dan pada malam-malam yang ganjil. Pada malam-malam yang ganjil. Sabda baginda lagi, kana yajtahidu fi talabiha ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairi. Sungguhnya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, di mana baginda tidak bersungguh-sungguh pada hari selainnya. Maknanya apa? Maknanya pada 10 malam terakhir Nabi SAW pertingkatkan lagi ibadat dia, hebatkan lagi ibadat dia dalam usaha kata nak mencari malam Lailatul Qadar. Itu maksud kita mencari. Bukan mencari kita tilik langit kan. Bukan gitu, bukan cara mencari. Cara mencarinya kita memperbanyakkan amalan ibadat. Memaksimumkan ibadat-ibadat yang kita boleh buat. Jangan biarkan setiap saat, setiap detik, setiap masa, setiap waktu yang berlalu pada 10 malam terakhir itu melainkan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bersedekah, dengan kita berzikir, dengan kita baca Quran, makin banyak kita buat, makin kerap kita cubaan kita nak mencari malam Lailatul Qadar. Itu cara kita mencari malam Lailatul Qadar.
Bukan tengok pokok sujud ke belum kan. Itu cari saja, bukannya buat benda yang kita sebut sebagai mencari Lailatul Qadar ni, tak. Tapi mencari dalam maksud kita memperbanyakkan ibadat kita pada hari-hari yang tertentu, iaitu pada 10 malam terakhir. Kita buat pada semua, maka itu maksud mencari. Mencari maknanya kita istiqamahkan amalan kita supaya amalan kita itu terkena pada hari Lailatul Qadar, hari Lailatul Qadar. Itu yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW dalam perbuatan baginda Nabi SAW mencari Lailatul Qadar. Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zara. Sungguhnya Rasulullah SAW apabila memasuki 10 malam yang terakhir, baginda akan menghidupkan malam dan mengejutkan anggota keluarganya dan mengetatkan ikatan kainnya. Maksudnya apa mengetatkan ikatan kain? Nabi SAW tahan diri. Walaupun malam boleh menggauli isteri, Nabi SAW tak peduli nak cari apa-apa, nak tidur dengan isteri, tapi Nabi SAW sibuk nak fokus kepada ibadah, kepada ibadah. Jadi ni cara Nabi SAW mencari malam Lailatul Qadar. Pendapat yang masyhur ialah Lailatul Qadar itu terbatas pada malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Adalah diharapkan malam-malamnya adalah di antara malam ke-21 atau 23, dan selepas keduanya ialah malam ke-27. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu hadhihi al-lailah thumma unsituha wa ra'aitani asjudu min subhiha fi ma'in wa tin." Aku telah melihat malam tersebut, kemudian aku melupakannya, dan kamu telah melihatku sujud pada waktu subuhnya di air dan tanah. Dan Abu Sa'id Khudri berkata, beliau berpaling dari kami dan di kening serta hidungnya kesan air dan tanah di awal subuh hari ke-21. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailatal qadri thumma unsituha wa ra'aitani asjudu fi ma'in wa tinin." Aku telah melihat malam Al-Qadar, kemudian aku melupakannya, dan kamu telah melihatku sujud pada malam subuhnya di air dan tanah. Maka telah terjadi hujan pada malam ke-23. Kemudian Rasulullah SAW bersolat dan ada kesan air dan tanah di kening beliau. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar untuk memberitahu mengenai Lailatul Qadar. Kemudian baginda didatangi oleh 2 orang lelaki. Maka baginda bersabda, "Kharajtu li ukhbirukum bi Lailatul Qadr. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah." Aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar. Namun datang si fulan dan si fulan bertanyakan sesuatu sehingga luput agenda tersebut daripada aku. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kamu. Maka carilah ia pada yang ke-9, 7 dan 5. Dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu berkenaan Nabi SAW ditanya tentang Lailatul Qadar, maka baginda menyatakan pada malam ke-27. Ini semua hadis-hadis yang menceritakan bila malam Lailatul Qadar. Ada kata 21, ada kata 23, ada kata 25, 29, 27, ada kata 27 saja. Ini semua hadis-hadis yang Nabi SAW ceritakan. Cuma yang menarik yang saya nak tarik perhatian kita semua pada hadis yang kedua tadi, yang sebelum ni. Yang Rasulullah keluar ni, Rasulullah nak bagi tahu dah bila berlaku Lailatul Qadar. Tapi datang sebulan ni datang mengadu 2 orang. Bergaduh. 2 orang ni duk bergaduh. Mengadu perkara pada Rasulullah sampai Rasulullah dilupakan tentang bila malam Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah kata tak apalah, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kamu semua. Disebabkan 2 orang yang bergaduh ni, aku telah dilupakan tentang bila berlakunya malam Lailatul Qadar, maka carilah kamu pada malam 23 ke, malam 25, malam 27, malam 29. Nak ceritanya bergaduh ni bertikam lidah ni, Allah angkat keberkatan sampai kita dihindari bila malam Lailatul Qadar tersebut. Seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ni, maka kita ni beringat jangan bergaduh sangat, terutama dalam bab puasa, dalam bab Ramadan, dalam bab Lailatul Qadar ni kan. Orang kita ni, pasal kita manusia ni, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, suka sangat bergaduh, suka sangat bertikam lidah, suka sangat bertikam. Jadi
bila suka sangat bergaduh semua ni, keberkatan tu diangkat, kebaikan tu diangkat daripada kita. Maka jangan duk kita banyak bergaduh, bergaduh nak buat tarawih 8 ke 20 ke, mana lebih afdal kan. Bergaduh itu, bergaduh ini, bergaduh. Sudahnya bukan buat pun kan. Yang bergaduh buat 20 tak buat 20 pun. Yang bergaduh 8 tak datang tarawih kan. Sama-sama je. Duk mana bergaduh. Akhirnya kebaikan langsung tak dapat daripada bergaduh tersebut. Maka hadis-hadis yang kita baca ni semuanya hin-hin yang Rasulullah SAW bagi pada kita. Cari pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Semua ni malam-malam yang berpotensi besar untuk berlakunya Lailatul Qadar. Tetapi yang lebih luas daripada itu ialah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tu yang memang disepakati salah satunya berlaku Lailatul Qadar. Adapun pada kita, kalau kita tak mampu nak buat maintain ibadat kita pada semua, ambillah satu malam 27. Tapi nasihat saya, kita usahakan 10 malam terakhir tu kita maksimumkan ibadat kita pada 10 malam terakhir. Jadi sebelum ni saya pernah jumpa ada orang cadangkan amalan-amalan supaya dibuat pada 10 malam terakhir. Antaranya setiap 10 malam terakhir tu sedekah kan, setiap malam tu. Tu bagus lah tu. Sedekah paling kurang RM1 pun tak apa kan. RM1 setiap malam tu, sedekah RM1. Jadi kalau kena malam tu 1000 bulan, maka kita macam dah sedekah RM1 seperti kita dah sedekah sebanyak 1000 kali. Maknanya dah kita dah sedekah 1000 bulan. 1000 bulan sedekah sebanyak RM1. Dah banyak dah situ kan. Jadi jaga amalan kita dan tingkatkan amalan kita pada 10 malam terakhir untuk kita tidak terlepas daripada malam-malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kata tak boleh, kalau kata terhalang, ataupun kalau kita nak ambil pakai daripada hadis-hadis Nabi SAW yang ceritakan tentang hin-hin bila berlakunya malam Al-Qadar ini, pada malam-malam yang ada hin tu, kita lebih lipat kali gandakan. 10 malam terakhir tu, kita dah lipat kali ganda dah. Tapi pada yang ada hin, 21, 23, 25, 27, 29, lagi kita bersungguh-sungguh. Terutama pada 27, lebih lagi kita bagi sungguh-sungguh. Banyakkan lagi, pada ekstra lebih daripada apa yang kita belajar pada malam ini berkenaan dengan hin-hin yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Baru betul cara kita beramal dengan hadis ni. Ini kita dengar hin clue yang Nabi SAW tinggalkan ni, kita pun malah pada 10 malam terakhir, malam 21 rajin pergi masjid, pergi sembahyang tarawih. Malam 22 tidur dekat rumah kan. Malam 23 rajin balik. Jangan macam tu. Bukan tu sepatutnya kita kena ambil kefahaman, tapi sepatutnya kita sungguh pada 10 malam terakhir. Tapi pada malam-malam yang Nabi SAW tinggalkan clue ataupun tinggalkan hin-hin petanda-petanda ni, kita lebih tingkatkan lagi. Itu yang terbaik. Disunatkan memperbanyakkan doa di malam Lailatul Qadar. Terutamanya dengan doa yang ma'thur. Antara doa yang ma'thur ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bermaksud dalam kita nak mencari, memburu Lailatul Qadar ni, 10 malam terakhir ni banyakkan berdoa, sebut doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka untuk mengampuni, maka ampunlah kami. Ampun ni, afu tu pengampunan yang Allah padam, memang tak ingat terus. Sebab pengampunan ni boleh kata kita boleh ampunkan, salahkan kita boleh maafkan kesalahan orang. Tapi kadang-kadang dalam kita nak maaf kesalahan orang tu, kadang-kadang masih berbekas di dalam hati kan. Masih berbekas di dalam jiwa. Tapi keampunan afu ni seolah-olah macam dia tak pernah buat. Dipadam kesalahan tu, tidak ada kesan, tidak ada tinggal, seolah masih kosong, tak pernah buat langsung. Itu keampunan, level keampunan yang kita minta dalam doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang Nabi SAW ajar kepada kita. Seperti mana dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami dapat Lailatul Qadar malam ni, apa yang kami kena minta? Doa apa yang paling terbaik kami minta? Itu Rasulullah ajar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anna, ya Allah engkau maha pengampun. Pengampun macam mana? Pengampun yang level kau ampunkan, kau boleh ampunkan sampai seolah-olah orang tu tak pernah buat dosa tersebut. Tuhibbul afwa, dan engkau memang mencintai untuk untuk mengampunkan orang seperti ini, ya Allah. Maka fa'fu anni, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Ampunlah aku dengan level keampunan seperti mana yang kita faham tadi, iaitu seperti mana kita seolah-olah tak pernah buat dosa tersebut. Jadi ni yang kita kena faham daripada doa ini, yang kita kena minta sangat-sangat pada 10 malam terakhir, terutamanya pada malam yang kita harapkan berlaku Lailatul Qadar. Jadi ini hadis yang kita sebut tadi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapat malam Lailatul Qadar? Apa yang aku perlu baca? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Begitu juga disunatkan memperbanyakkan solat di malam Al-Qadar, bersungguh-sungguh di dalam beribadat, melakukan ketaatan dan berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Banyakkan baca Quran, banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, banyakkan salat. Kalau boleh 10 malam terakhir tu kita plan betul-betul apa kita nak buat pada malam tersebut. Tidur pukul berapa sampai pukul berapa. Bangun pukul berapa nak semayang. Semayang apa. Kita plan. Siapkan hari ni kita dah siap dah plan apa kita nak buat 10 malam terakhir. Baru betul kita bersungguh-sungguh nak dapat Lailatul Qadar ni. Baru betul supaya kita ni ada program yang tersusun sepanjang malam tersebut dalam kita nak memburu Lailatul Qadar. Jangan kita main ikut dah je. Main ikut dah ni sudahnya ranap lah, tak ada apalah, kan? Main ikut dah kejap-kejap rasa nak semayang rasa letih pula. Kita tak ada tujuan, tak ada matlamat. Kalau boleh letakkan objektif, apa program-program yang kita nak buat dalam masa 10 malam terakhir tu. Tidur pukul berapa sampai pukul berapa. Kita nak bangun pukul berapa. Nak semayang ambil masa pukul berapa. Semayang apa. Baca Quran aku nak habiskan berapa juzuk. Nak habiskan berapa muka surat. Lepas tu nak doa pada Allah. Hajat-hajat kita tulis balik. Siap-siap. Hajat-hajat kita apa yang kita nak doa pada malam tersebut. Kemudian sedekah pukul berapa. Semua kita selesaikan. Susun betul-betul. Baru betul kita ni bersungguh memburu nak mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Kena susun lah. Tak boleh kita main tembak je. Semua nak buat, semua apa tak buat, kan? Itu yang berlaku. Jadi susun betul-betul, baru tanda kita ni nak mendapat malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menyuruh kita berdoa, disunatkan juga kita berterusan beribadah sehingga menjelang fajar subuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Huraiannya malam Al-Qadar itu penuh dengan kesejahteraan, bermula daripada tenggelam matahari sehingga terbitnya fajar subuh. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam qaul qadim, barang siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar pada waktu Isyak dan subuh, sesungguhnya dia telah mendapat sebahagian daripada malam Al-Qadar. Ini nak cerita waktu Lailatul Qadar ni bermula daripada waktu malam. Siapa yang sempat sembahyang Isyak tu pun dah dapat dah kelebihan malam Lailatul Qadar, kan? Lepas tu sembahyang sunat lagi, kan? Dapat dah kelebihan. Sama juga sampai hatta matla'il fajr, sampai subuh. Waktu subuh tu, sembahyang subuh tu dapat lagi malam Lailatul Qadar. Sembahyang sunat subuh sebelum subuh tu dapat lagi malam Lailatul Qadar. Ni nak ceritanya kelebihan-kelebihan yang orang yang sempat dapat Lailatul Qadar tersebut. Beliau berkata lagi disunatkan seorang itu bersungguh-sungguh pada siang hari itu seperti dia bersungguh-sungguh pada malamnya. Ni yang sunat lah. Dah malam kita dah bersungguh-sungguh, siang tu banyakkan juga, sungguh-sungguhkan juga ibadat. Dapat sunat dalam kita mengejar ataupun mencari malam Lailatul Qadar. Dinukilkan tafsiran ringkas Imam Nawawi rahimahullah mengenai surah yang menceritakan tentang Lailatul Qadar. Beliau menyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Ganti namanya disebut tersebut adalah bermaksud Al-Quran. Maka para ulama menafsirkan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar daripada Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia secara serentak. Kemudian turun daripada langit dunia kepada Nabi SAW secara bertahap, ayat demi ayat. Dan ada juga yang 2 ayat dan beberapa ayat. Apa yang digambarkan tersebut
adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala akan kemaslahatan dan hikmah perkara tersebut. Para ulama juga menafsirkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dengan tafsiran beribadah pada malam Al-Qadar lebih banyak kelebihannya daripada beribadat selama 1000 bulan yang tiada malam Al-Qadar padanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, beribadah pada malam Al-Qadar lebih banyak kelebihannya daripada beribadat selama 1000 bulan beserta puasa pada siang harinya dan qiyamulai di malam harinya yang tiada malam Al-Qadar padanya. Nak cerita lebih baik daripada 1000 bulan tu, kita kena faham beribadat pada satu malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang padanya tidak ada malam Lailatul Qadar. Maknanya 1000 bulan tu walaupun dia puasa, walaupun dia qiyam, ulama kata lebih baik ibadat-ibadat pada Lailatul Qadar tersebut. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tanazzalul malaikatu war-ruh, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ar-ruh. Yang dimaksudkan ar-ruh ialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini lebih kepada tafsiran ayat ya. Kita pergi sekali lalu saja. Seterusnya ayat biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya yang mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan. Ditafsirkan para malaikat berserta malaikat Jibril turun dengan arahan Allah dan mereka membawa kesejahteraan untuk orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kesejahteraan untuk orang-orang beriman melainkan mereka yang meminum arak, yang sering melakukan maksiat, yang mendatangi dukun. Barang siapa yang mendapat kesejahteraan tersebut, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lepas. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Ditafsirkan ianya waktu yang sejahtera bermula daripada tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Disunatkan bagi sesiapa yang bertemu Lailatul Qadar menyembunyikannya dan berdoa dengan ikhlas, dengan niat dan keyakinan yang sahih untuk meminta apa sahaja yang disukai daripada perkara berkaitan keduniaan atau keagamaan. Sewajarnya diperbanyakkan berdoa untuk agama dan akhiratnya. Ini antara perkara yang sunat. Kita buat ibadat ni jangan nunjuk-nunjuk. Kan? Zaman sekarang ni zaman nunjuk-nunjuk, zaman media sosial. Tambah zaman status-status, zaman story-story kan. Kejap-kejap up status WhatsApp, kejap-kejap up story di Facebook. Misalnya kan. Tak boleh. Disunatkan untuk kita sembunyikan apa yang kita minta, apa yang kita doa, dan lebih utamanya kita doa untuk agama kita, untuk akhirat kita, untuk agama ahli keluarga kita, untuk akhirat ahli keluarga kita, untuk agama akhirat seluruh orang yang kita kenal. Disunatkan untuk doa banyak berkait dengan perkara-perkara yang berkait dengan agama, dengan akhirat. Kerana itulah waktu yang dimustajabkan doa dan kesempatan yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakbulkan. Rugi kalau kita melihat waktu yang paling terbaik yang kita boleh minta, kita minta benda-benda yang berkait duniawi. Sebab apa? Sebab berkait duniawi ni dia akan hancur. Berkait dengan duniawi ni dia akan habis. Berkait dengan duniawi ni dia akan terhenti. Tetapi kalau kita minta untuk agama dan akhirat kita, ini orang yang berfikiran panjang. Ini orang yang fikir tentang benda yang dia nak, yang berkekalan, yang akan selama-lamanya. Yang di mana pada waktu tersebut, kalau berlaku hari akhirat tersebut, dia sudah tidak ada dah kesempatan seperti ini. Maka banyakkan waktu kita berdoa pada waktu-waktu mustajab, terutamanya pada waktu Lailatul Qadar ini, kita doa tentang takdir dan nasib kita pada hari akhirat kelak. Nasib dan takdir kita pada agama kita. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada fitnah. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita terhadap iman. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Itu lebih wajar dan lebih utama untuk kita doakan sewaktu dalam kita mencari ataupun beribadat di sepanjang pencarian kita di dalam Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak akan tercapai segala kelebihan Al-Qadar melainkan bagi sesiapa yang dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Lailatul Qadar. Sebab disamarkan waktu bilakah berlaku Lailatul Qadar adalah agar manusia semua sibuk mencarinya bersungguh-sungguh pada setiap tahun. Dan mencarinya di semua waktu-waktu yang lalu. Di antara alamatnya, cuacanya tenang dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Matahari pula terbit dengan sinar yang tidak terlampau menyengat. Ini tanda-tanda bila berlakunya Lailatul Qadar. Malam tu rasa tenang je. Rasa lain macam malam. Rasa lain daripada malam-malam yang biasa. Kemudian cuacanya tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Kemudian esok siangnya pula matahari tak terlalu terik,
tak terlalu mendung. Dia sedang-sedang saja. Dia bersinar. Tapi dia tidak terlampau menyala. Ini tanda-tanda yang disebut bila berlakunya malam Al-Qadar. Tapi kita ni jangan sibuk cari tanda-tanda ni lah. Sebab bila kita cari tanda-tanda ni, malam nak kira tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Kadang-kadang kita rasa malam ni tak terlalu panas, tak terlalu sejuk lah. Rupa-rupanya pasang aircon kan. Rupanya pasang aircon. Pasang aircon memang kan. Kita boleh kawal lah suhu tu. Jadi kalau jangan kita cari tanda-tanda seperti ni. Tapi beribadatlah kita bersungguh-sungguh. Kalau kita rasa lain macam sikit, malam tu rasa lain, sungguhkan lagi ibadat kita. Itu maksud sebenarnya bila kita diberikan petanda-petanda, clue-clue, hint-hint daripada Rasulullah itu, supaya kalau kita alami tanda-tanda tersebut, maka kita bersungguhkan lagi amalan ibadat kita, bersungguhkan lagi doa kita, kemaskan lagi ibadat kita pada waktu dan ketika tersebut. Itu maqasid daripada apa yang telah disampaikan kepada kita oleh Nabi SAW. Ada satu permasalahan, ni saya suka nak sebut juga. Ada pernah seorang dia timbulkan, dia kata macam mana Lailatul Qadar ni turun, kita ni waktu kita ni berbeza-beza. Macam contoh sekarang pukul 10.46 malam di Malaysia, tapi di Mekah masih belum malam lagi. Macam mana? Kalau kata Lailatul Qadar tu malaikat turun, Lailatul Qadar tu berlaku, adakah dia bermaksud kalau kita tengok keadaan dunia bumi ni berputar, masa yang berbeza-beza, adakah maksudnya boleh jadi Malaysia Lailatul Qadar, Saudi belum Lailatul Qadar lagi, esok dia baru Lailatul Qadar, malam sekarang baru dia nak masuk Lailatul Qadar? Adakah berbeza-beza waktu Lailatul Qadar tersebut berbanding negeri-negeri? Kan? Jawapannya apa? Jawapannya soalan tu untuk orang yang fikir agama ni ikut logik kepala dia. Jawapannya soalan tu sebenarnya soalan yang salah. Tak perlu ditanya pun. Sebab agama ni tak terutama dalam bab yang ghaibiat, tentang malaikat turun, tentang bila berlaku, benda yang kita tidak dijelaskan. Contohnya bila berlaku Lailatul Qadar, macam mana dia berlaku Lailatul Qadar. Tak boleh kita nak memikirkan benda ini dengan fikiran logik apa yang kita tahu. Sebab kita diajar benda-benda yang ghaibiat. Macam mana Lailatul Qadar tu nak berlaku, bagaimana, itu semua bukan urusan kita. Walaupun kita hanya ada ilmu berkait dengan bagaimana dunia ini berfungsi. Jadi sebenarnya soalan itu pun dah salah. Kalau kita nak pertikaikan dengan apa logik yang kita tahu tentang bagaimana dunia ini berfungsi, dengan apa yang kita disampaikan tentang perkara-perkara ghaib, maka banyak soalan yang tak boleh terjawab. Selain daripada soalan bila berlaku Lailatul Qadar ini dia berbeza-beza. Antaranya kita boleh sebut macam mana orang umur orang yang mati di alam barzakh. Contoh orang mati di alam barzakh. Bagaimana masa orang yang duduk di alam barzakh tu berbeza dengan masa di dunia. Itu dah tak logik lah. Bagaimana contoh kita ambil Rasulullah dah wafat berapa ratus ribu tahun. Macam mana umur dia di atas dunia tu 63 tahun, 65 tahun. Tapi umur dia di barzakh melebihi daripada 65 tahun. Tu dah berbeza dah. Tu kita tak boleh nak brain lah. Macam mana? Sedangkan jasad dia ada. Jasad dia ada di kubur. Kan? Macam mana tempoh masa tu boleh berbeza. Tu kalau kita nak cerita logik lah. Kalau fikir logik. Sedangkan ilmu berkait dengan agama ni, terutama yang di sebalik mata kita, yang berkait dengan urusan perkara ghaib yang hanya disampaikan melalui wahyu, melalui Rasulullah, kita hanya diwajibkan supaya kita beriman. Bagaimana dia nak berlaku, macam mana cara dia nak dilakukan, apakah instrumen dan alat untuk dia dilaksanakan, bukan urusan kita. Kita diperintah untuk beriman dan beramal. Kita percaya benda tu berlaku, yang kerja kita kena beramal. Nak tahu juga, tunggu nanti jumpa Allah esok, tanyalah, nak tanya macam mana sekali pun kan. Benda-benda kita tidak ada siapa-siapa yang ada autoriti untuk menjelaskan bagaimana benda tu berlaku. Samalah macam mana soalan-soalan yang tak sepatutnya keluar, soalan-soalan yang tidak ada kebaikan pun, tidak ada kepentingan pun. Sebab kalau ada kepentingan, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, sudah tentu Nabi SAW sampaikan pada kita, tapi tak ada kepentingan. Nabi SAW sudah sampaikan pada kita benda Islam, agama yang sudah lengkap dah.
Jadi tidak ada keperluan pun untuk kita memikirkan perkara-perkara tersebut. Baik, jadi habislah alhamdulillah berkait bab kelima berkait dengan Lailatul Qadar. Ada masa sikit lagi, saya ingat saya sentuh sikit berkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah sebab dia berlaku pada bulan Ramadan juga. Berlaku pada bulan Ramadan, iaitu sebelum hari raya, tetapi berlaku pada malam hari raya. Malam hari raya. Tapi ada keringanan untuk buat awal sebelum daripada hari raya supaya tidak terlepas daripada waktu untuk membayar zakat fitrah. Tengok sikit ya. Tengok bab yang ketujuh, zakat fitrah. Tarifnya ianya adalah kadar tertentu daripada harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan dengan beberapa syarat tertentu dan dikeluarkan oleh seorang mukallaf, oleh orang mukallaf, muslim baligh dan berakal, serta orang yang di bawah tanggungannya. Mula bayar bila? Mula bayar tenggelam matahari hari terakhir Ramadan. Maknanya kalau start malam raya sehingga sebelum khatib baca khutbah atau sehingga sebelum takbir solat hari raya Aidilfitri. Bukan khatib baca khutbah, silap. Ia dinamakan sedekah fitr ataupun zakat fitrah dan dinamakan harta yang dikeluarkan itu fitrah dengan dibaris bawahkan fa dan tidak boleh dengan baris lain. Ianya adalah perkataan baru yang dicipta, bukannya perkataan Arab yang diarabkan, bahkan ianya adalah satu istilah di sisi fuqaha. Maka ianya adalah satu perkataan hakikat syariat seperti perkataan solat dan zakat. Seolah-olah maknanya ialah fitrah, iaitu asal kejadian yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama Allah yang menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Ianya dinamakan sebagai zakat fitrah ataupun sedekah fitr kerana kewajipannya bersangkutan dengan masuknya waktu berbuka pada akhir Ramadan, dan zakat fitrah adalah dari bab menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, dan sebab zakat fitrah ialah berbuka daripada berpuasa. Ianya adalah daripada bab menyandarkan sesuatu kepada sebahagian sebabnya. Apa maksudnya? Dinamakan zakat fitrah ni daripada perkataan iftar. Iftar maksudnya apa? Berbuka puasa. Jadi kenapa nama zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan bila kita sudah tidak lagi diwajibkan berpuasa, iaitu pada waktu tenggelamnya matahari hari terakhir kita berpuasa. Zakat fitrah adalah fardu dan wajib. Ianya difardukan pada tahun kedua hijrah, pada tahun yang sama difardukan puasa Ramadan. Dalil kewajipannya ialah berdasarkan kepada beberapa hadis, antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya mewajibkan zakat fitrah dari bulan puasa pada semua orang satu sa' dari kurma atau satu sa' dari barley ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan dari kalangan orang Islam. Akan datang beberapa hadis juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, begitu juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan umat Islam telah bersepakat di atas persyariatan zakat fitrah. Baik, apa hikmah di sebalik zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan untuk menyucikan jiwa, untuk mempertingkatkan amalannya. Ia juga disyariatkan untuk menampung kekurangan yang berlaku pada puasa sebagaimana sujud sahwi yang menampung kekurangan di dalam salat. Berkata Waqi' bin Al-Jarrah, zakat fitrah di bulan Ramadan umpama sujud sahwi di dalam salat. Ianya menampung kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menampung kekurangan salat. Apa yang jelas ianya adalah keistimewaan bagi umat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula meriwayatkan pada hikmah zakat fitrah bahawasanya Nabi SAW bersabda, maksudnya mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian kepada orang yang berpuasa daripada perkara keji dan lalai, dan memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat sunat hari raya, maka ianya adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya selepas salat sunat hari raya, maka ia hanyalah satu sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa. Ini nak ceritanya, zakat fitrah ini dia menampung apa saja kekurangan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan lalu. Bulan Ramadan yang kita buat, mungkin sepanjang bulan Ramadan tu ada benda kekurangan kita buat. Mungkin ada juga maksiat yang kita buat dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi zakat fitrah ini tugas dia menampung
apa-apa yang kurang daripada ibadat kita sepanjang Ramadan. Itu hikmah yang dibahaskan oleh para ulama. Dan apa yang Nabi SAW sebut daripada hadis ini, selain Nabi SAW menyatakan kita kena bayar sebelum daripada solat sunat hari raya, Nabi SAW menyatakan bagaimana dia adalah yang menampung sebagai satu penyucian kepada orang yang berpuasa. Sebagai satu penyucian harta kepada orang yang berpuasa. Waktu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dibayar apabila terbenamnya matahari pada malam hari raya, iaitu dengan masuknya waktu berbuka. Ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada sadaqatal fitr min Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah daripada bulan Ramadan. Hadis ini dengan lafaz di atas diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya terdapat pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Waktu berbuka itu tidak masuk kecuali selepas terbenamnya matahari pada malam hari raya. Dan kerana zakat fitrah diwajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa, maka barang siapa yang ada pada sebahagian waktu di bulan Ramadan dan sebahagian waktu pada malam raya wajib ke atasnya zakat fitrah ataupun wajib dibayar oleh orang yang menanggung seseorang itu apabila cukup syaratnya. Barang siapa yang hidup pada bulan Ramadan dan masih hidup sehingga terbenamnya matahari akhir Ramadan, kemudian dia mati, maka wajib ke atasnya zakat fitrah. Ini nak cerita kewajipan zakat fitrah. Kalau orang tu dia hidup pada bulan Ramadan, kemudian tak sempat hidup habis, meninggal sebelum habis Ramadan, sebelum masuk hari raya, maka dia tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi bila dia meninggal tu, meninggal lepas betul-betul azan maghrib hari terakhir puasa, maka orang yang menanggung dia ataupun ke atas dia ni wajib zakat fitrah. Kena tolak daripada harta dia zakat fitrah tersebut. Begitu juga lahir kan. Lahir. Barang siapa yang dilahirkan di bulan Ramadan, walaupun sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, dan dia kekal hidup sehingga selepas terbenamnya matahari, ke atasnya zakat fitrah. Ini nak cerita lahir. Lahir lepas Ramadan, dalam bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari. Kemudian bila lahir pula hidup. Hidup sehingga hidup sehingga selepas terbenamnya matahari. Maknanya hidup dia bila lepas lahir tu, dia lahir tu hidup. Lahir tu hidup. Maka ke atasnya zakat fitrah. Katanya zakat fitrah. Barang siapa yang dilahirkan selepas terbenamnya matahari, maka tak wajib ke atasnya zakat fitrah. Kalau dilahirkan lepas terbenam matahari, maksudnya terbenam matahari hari raya, tak wajib zakat fitrah. Pasal dah lepas pada waktu wajib zakat fitrah. Begitu juga orang yang masuk Islam sebelum atau selepas terbenam matahari. Dan sama juga orang yang berkahwin pada bulan Ramadan dan isterinya kekal bersamanya sehingga terbenam matahari. Jika dia mengahwininya selepas terbenam matahari, tidak wajib ke atasnya membayar zakat fitrah isterinya. Ini nak cerita yang ditanggung. Suami yang menanggung isteri. Kalau dikahwin bulan Ramadan, tak pernah dia buat orang kan, kahwin bulan Ramadan. Tapi sah je, tak ada masalah pun. Cuma kena jaga pantang larang tu je. Jadi kalau orang yang kahwin sebelum bulan Ramadan, bukan sebelum bulan Ramadan, dia kahwin pada hujung-hujung Ramadan. Kalau dia kahwin sebelum daripada terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka suami tu wajib bayar zakat fitrah isteri dia. Tak kira dia kahwin tu walaupun setelah lepas daripada bulan Ramadan. Dia yang pentingnya siapa yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah ialah mereka yang menjadi ahli untuk diwajibkan bayar zakat fitrah itu sehingga selepas terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Maksudnya dalam cerita hidup mati kan. Kalau seorang tu hidup sampailah dia hidup terbenam matahari hari terakhir, maknanya sampai maghrib hari leh puasa. Kalau dia hidup sampai tu, maka dah wajib dia bayar zakat fitrah walaupun lepas pada tu dia meninggal. Tak, lepas beberapa saat saja dah masuk maghrib. Begitu juga dengan dia punya tanggungan dan sebagainya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Bagi kewajipan zakat fitrah ada beberapa syarat. Kita pergi sekali lalu saja. Islam, kemudian waktu iaitu terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan dan bermulanya berbuka di malam raya sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Yang ketiga syaratnya senang. Senang ni maksudnya apa? Disyaratkan hendaklah orang yang mukallaf baligh dan berakal itu senang ketika waktu wajib zakat fitrah.
Jika dia senang selepas waktu wajib, maka tak wajib ke atasnya zakat fitrah. Yang dimaksudkan dengan senang di sini ialah hendaklah dia mempunyai lebihan harta yang melebihi keperluannya dan keperluan orang di bawah tanggungannya pada malam hari raya dan siangnya. Dan lebih dari kos sewa tempat tinggal dan orang gaji jika dia memerlukannya. Kerana semua perkara ini adalah nafkah yang lebih utama, maka wajib dimulakan dengan nafkah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan dirimu kemudian orang yang di tanggunganmu. Maksudnya apa? Maksudnya paling terakhir orang-orang ni nak kira senang ke tak senang, tengok selepas hari terakhir bulan Ramadan tersebut, duit yang ada pada orang yang nak bayar zakat fitrah ni, dia ada lebih tak? Dia ada lebih tak? Cukup tak untuk dia bagi makan pada tanggungan dia, benda-benda nafkah yang perlu dia selesaikan, termasuk sewa, bil api, bil air, yang memang menjadi rutin. Itu nafkah semua tu. Lepas pada tu, kalau ada duit lebih, bolehlah bayar, dianggap sebagai senang. Tapi kalau tak ada, nak makan pun susah, tak ada, susah nak cari duit dan sebagainya, maka tak diwajibkan. Dia tak dimasuk dalam kategori senang, tak termasuk dalam kategori yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Maka wajib zakat ke atas orang yang senang dalam perkara tersebut walaupun dia seorang yang fakir dan layak mendapat zakat. Kerana sabda Nabi SAW, ammal ghani fayuzakkihi biha Allah Ta'ala wa ammal faqir fayu'tiya Allah afdal mimma u'tiya. Jadi zakat fitrah ni dia tak kira orang fakir ke miskin. Dia tengok waktu wajib, bila waktu dah mulanya wajib bayar zakat fitrah tersebut, adakah dia ada duit lebih? Kalau dia ada duit lebih, maka dia kena bayar zakat fitrah. Tapi kalau tak ada, maka tak perlu bayar zakat fitrah. Jika di dalam keadaan susah ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan tiada lebihan daripada makanannya dan makanan orang yang di bawah tanggungannya untuk malam raya dan siangnya, maka tidak wajib ke atasnya zakat fitrah walaupun dia mampu bekerja, akan tetapi keadaan itu tidak mengeluarkannya dari sifat susah. Tidak disyaratkan pada senang itu apa yang dia ada melebihi hutangnya, sama ada hutang dengan manusia atau dengan Allah Ta'ala. Dan zakat fitrah itu didahulukan ke atas hutang kerana hutang tidak menghalang dari memberi nafkah kepada isteri dan saudara mara. Maka ia juga tidak menghalang dari ditunaikan zakat fitrah kerana zakat fitrah itu berkait dengan tanggungannya, bukan dengan harta benda. Zakat fitrah ni tak berkait dengan hutang. Kalau ada banyak hutang pun tak dikira susah. Sebab hutang, kita hutang tu pasal kita mampu bayar. Kan? Pasal kita mampu bayar. Jadi ceritanya, kemampuan zakat fitrah ini bukan kira status kita, B40 ke M40 ke, tapi dia kira pada waktu kita diwajibkan tenggelamnya matahari pada maghrib hari terakhir bulan Ramadan tersebut, kita tengok duit kita ada berapa. Tak kira lah dia miskin ke, dia kaya ke. Waktu tu mampu tak untuk bayar? Cukup tak makan kita? Cukup tak untuk kita punya sara untuk anak isteri kita? Kalau kita cukup dan ada lebih, maka pada tu ketika itu wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Sebab dia tak tunggu status B40, M40. Kadang-kadang yang kaya-kaya ni kan, bila dah diwajibkan zakat fitrah ni, tengok-tengok beg dompet, dah tak ada duit dah. Tak ada duit dah. Pasal apa? Pasal banyak habis beli baju raya, beli macam-macam raya kan. Macam-macam raya tu. Sehingga tak ada dah duit untuk dia guna, melainkan hanya tinggal untuk nafkah anak isteri dia, tak cukup untuk dia bayar zakat fitrah, maka pada ketika itu tak diwajibkan. Tapi sepatutnya rasa serba salah lah. Kamu nak untuk raya, banyak pula duit kamu kan. Baik, duit kamu tu kamu simpan untuk zakat fitrah. Yang raya tu pula kena tengok lah. Sebab kalau kita beli keperluan raya itu hanya bukan untuk keperluan yang asas, macam contoh makanan dan sebagainya, maka kita dikira ada duit lebih. Sebab apa? Sebab kita baju ada. Jadi tapi kita belanja duit tu untuk beli baju baru untuk raya. Jadi tu tak dikira keperluan lah. Bukan dikira keperluan, tapi hanya sebagai penambahan. Maka pada ketika itu sebenarnya kita ada duit untuk bayar zakat fitrah di samping kita nak beli baju raya tersebut. Jadi ala kuliah saya nak ceritanya, tak kira status untuk zakat fitrah ni, dia tengok pada waktu, bila dah waktu wajib untuk buat untuk laksanakan zakat fitrah, iaitu pada malam tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Waktu tu kita tengok ada kemampuan ke tak ada kemampuan. Waktu itu yang boleh menilai kita sama ada kemampuan atau tak ada kemampuan. Jadi di sini ditekankan dalam bab hutang tak menjadi ukuran.
Yang penting pada ketika itu, ada tak keperluan untuk kita, ada tak keperluan untuk anak-anak tanggungan kita. Kalau ada lebih daripada selepas kita selesaikan keperluan-keperluan nafkah-nafkah tanggungan-tanggungan kita, maka kena keluarkan duit untuk zakat fitrah. Baik, habislah masa kita ni. Saya rasa kita berhentilah setakat itu dulu. Mungkin boleh buat satu lagi kelas lah untuk habiskan bab zakat fitrah ni. Saya kira mungkin esok pagi kot, kalau saya nak buat mungkin dalam pukul 8, 9 begitu, insyaAllah. Untuk kita selesaikan bab zakat fitrah ni, saya kira penting juga untuk kita hadam supaya kita dapat saling-saling peringat dan ada kesedaran berkait dengan ibadat yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan mungkin itulah yang terakhir yang kita boleh cover untuk daurah online kita pada kali ini. Saya rasa cukup setakat itu dulu. Ada apa-apa soalan? Okay, tak faham tadi. Kalau orang susah memang susah betul lah. Dia tak boleh, tak perlu kena zakat fitrah. Tak faham tadi. Orang yang dikecualikan ke apa maksudnya tu? Kalau macam tu, bukan ke benda tu dah wajib, kita kena letakkan sebelah untuk bayar zakat fitrah. Tak, dia tak tengok status. Kalau dia miskin, tapi katakan dia dapat banyak bantuan sebelum pada Ramadan. Ramadan orang banyak sedekah pada dia. Dia ada duit. Dan duit yang dia ada ketika itu melebihi daripada keperluan dia. Macam contoh, cukup untuk dia, cukup untuk anak isteri dia dan sebagainya. Pada malam akhir malam raya, sampailah sebelum pada malam raya sampailah sebelum solat, dia rasa duit dia ada lebih. Maka kalau dia rasa duit dia ada lebih ni maksudnya boleh untuk dia hidup selepas daripada bayar zakat fitrah tu pun ada duit lebih. Maka dia wajib untuk bayar zakat fitrah walaupun dia asalnya miskin. Walaupun dia asalnya fakir. Maka pada ketika itu wajib. Pasal dia ada duit lebih pada ketika disyariatkan wajibnya untuk bayar zakat fitrah. Itu maksudnya. Jadi benda ni penting supaya kalau orang tahu, orang mengaji, dia akan tahu, okey aku mungkin miskin. Tapi kalau aku berada dalam keadaan pada malam raya tu sampailah sebelum solat raya tu, duit aku banyak, orang banyak bagi bantuan dan sebagainya. Rasa duit tu boleh cukup selain daripada keperluan untuk bulan tu, dia nak bayar bil apa semua, bayar dah. Dia rasa ada lebih lagi duit aku ni. Kalau ada lebih tu, dia wajib mungkin untuk bayar zakat fitrah walaupun dia asalnya miskin ataupun fakir. Itu maksudnya. Okey, jelas? Okey, kalau ya. Okey. Kalau tak ada apa, kita berhenti setakat muka surat 186. InsyaAllah esok pagi kita buatlah, habiskan zakat fitrah ni. Saya kira banyak juga ilmu-ilmu baru yang kita boleh dapat daripada zakat fitrah ni. Mungkin kita ambil setakat tengoklah kalau sempat cover habis, kita cover habis. Kalau tak, kita ambil setakat rasa boleh je ni nak cover sampai habis. Kalau tak, kita ambil setakat ni je lah, setakat persyariatan zakat fitrah. Pengagihan tu kita tengok kita tengok kesempatan. Sebab pengagihan ni dia lebih umum. Bukan setakat kepada zakat fitrah saja, tapi seluruh zakat-zakat dikupas dalam ni lah. Dia beza zakat dengan fidyah. Zakat dia ada asnaf dia. Asnaf dia ni lah 8 orang ni. Tapi fidyah tak boleh, dia kena fakir miskin je. Ni kadang ramai orang tersilap. Berai fidyah bagi ikut asnaf. Mana boleh, fidyah ni kena bagi fakir miskin je. Sebab fidyah ni kita bagi makan orang miskin, orang fakir miskin. Bukan pada asnaf. Asnaf tu yang itulah, orang asnaf ni tak semestinya miskin. Ada yang tak miskin tapi dia asnaf. Macam orang belajar kan, orang yang mengaji, orang yang fi sabilillah, itu asnaf tapi dia tak miskin.
Baik, cukup sekali itu. Kita sama-sama tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Alhamdulillah. Insyaallah la ilaha illa asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.